hari ni kita nak pergi PBA KL dekat PWTC. Beli apa? Novel. Nak beli banyak. Nanti kita buat haul. Ya, kita tak cadang betul-betul pun nak beli apa-apa je. Kita akan baca juga sinopsis kat situ dan decide beli kat situ juga. So tengok apa yang kita beli, okey? Dapatkan poster tu. Ni aku nak beli novel ni lagi. Menarik lah. Dia suka. Guys. Saya aku tahu novel ni. Wattpad. Dah baca Wattpad nak beli. Bukan kan? Dia penulis lain. Ibu-ibu. Dia cerita. Tapi baru cover-cover semua je. Baru satu pun dah menarik sangat every cover. Mula lah nak baca sinopsis. Saya nak beli ni. Tapi kita cari kat kedai lain. Mana tahu ada happy hour ke. Happy hour pukul 2. Ha, ini macam tak boleh. Ha? Tengok. Pasal apa? Oh, aku suka lah. Bila cinta dikhianati keluarga. Kosong dendam. Satu buku 10% off lah. Ni pun ada? Ni pun sama. Ni I dah baca dia punya 8A. So 10A ada juga. Pamphlet belum main lagi. Misi pamphlet. Komik ke? Komik. So, best tau. Tapi baca dia 10 minit dah habis. Yelah ni print off. Tapi habis dengan kau punya revenge. Change of it. Laki ni nak bunuh diri tapi perempuan tu selamat. Wow. Why so many people here? Nak beli terus 3 ke nak satu? Hah? Belum? Dia ada 3. Tapi satu dulu kau. Satu lah dulu. Sebab dunia aku. Ya. Sini berapa lah kaki? 80% siut. Ya, 80%. Ina, cuba tekan RM50. Dapat. Alah, aku dah nampak. Macam nak beli macam tak. The Date to Marry. I think I'm gonna buy this. Just buying two, yeah. In Karya Seni ada lagi satu Loli Snow. Tapi tu dekat Fajar Bakery. Jom. Asliat dia 28 dengan 37. Batu suka nama dia guys. Jasmine. Nama dia Jasmine. RM10,000 kali, RM10,000 kali, RM10,000 kali. Ni bagus sekali apa tu? This is my favourite. Takkan berubah. Takkan berubah. Kita orang dah baca million time. Sekarang korang buat macam ni Kan? Macam hitam. Macam tu. Macam heavy tepi. Tengok lah. Tengok ni pun dah sebiji ya weh. Nampak? Dia tak nampak sama. Pattern macam yang Ibu baby. dia minum. I cari Dia kata dia nak beli satu tapi sekarang ni yang kedua dah. Tadi temen. Cuba baca sinopsis dia. Apa dia pas? Cari kat tepi ni. Sabarina nak beli ni. Sabar aku tengah menahan diri. Dia bagi. Loli Snow. Indah by Loli Snow, Ryan Diandra tadi. Cari buku tu je. Jangan tengok buku lain dah. No, serunai.
nomor pilih saja. Lebih memudahkan pemahaman. Ini yang asal ialah It's actually not that bad. Ada illustration. Ada illustration. saya mengandung mental diri. Dah jumpa. Cantik cover dia. Ni ke yang normal. Kalau tidak semua fashion dia macam ni. Too heavy lah sebenarnya. Oh. Aku terbayang muka dia. Itulah sebenarnya I okay je. Jalan stranger pun macam not bad. Kenapa dia pergi dia buat macam ni. Dan ni pen. 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 Saya dah ada yang kedua rupanya. Cantiklah nombor tu cantik. Tapi yang satu pun tak boleh baca lagi. Oh no. Korang bau besar tu dah. Nah. Apa sedang saya? Saya benci lelaki. Dia ada trauma lah dengan lelaki. Tengok, korang boleh tengok cover semua macam vibe yang sama. Cakap pantang sikit nampak dia bendam terus baca situ. Semua revenge. Fira Shuriski nama dia. Bagi kau peluang lari dari sini dan dia pilih untuk jadi kawan selamanya. Tak kita orang dapat. Sorry, buka jadi tu orang bayar. Dia suruh Z baca. Dah baca dah itu dia pun. Soalan tadi yang minat kebanyakan soalan kepada Gen Z. Gen Z buat buku bila Hello, so kita orang dah habis beli. Sekarang kita nak bahaul apa yang kita orang beli. Nah, you start first. Saya start dulu lah sebab saya punya paling more. Okay, sebab harga tau. Macam biasa. Aku nak kira total damage dah ni. Macam biasa, saya buku kanak-kanak lah sebab anak buah terlalu ramai. SMA ada. Tanang, buku color. 1, buku color 2. This is happy hour, RM1. Oh, RM1. And this is for siapa nama anak buah aku tu? Aminah suka buku kecil-kecil macam ni. Tapi aku tak tahu lah hari tu beli dia tak tahu lah dia buang mana. This one is RM2. Total murahnya. RM4. Murahnya. Pergi PBIKL guys. Saya akan post sebelum PBIKL habis. Oh, so korang boleh shopping and seberharga and tengok apa yang ada. Dah, ni semua buku kau tau. This is all yours. Ah. No, ni. Buku kau punya teman ni. Ni kita beli buku teman 1. Dia ada 3 kan. Berapa Series tu dia. teman Tapi kita try 1 dululah. Kita tengok kalau betul kena and nak baca lagi. Nampak tak muka Perama Kita beli Jiha? yang dua, Semua orang promote dekat dia je bagi brochure. Tak, dia tarik tangan aku. Dia tarik, dia bagi, dia promote. Kak. Kalau ikut belakang 24. Kena ikut belakang RM30, so dapat RM24. Okay lah. Dia 10% off, so kita orang dapat 24. Ya, yang lain semua Sabarina. And one more, inilah reason why I pergi PPKL. Ni 1 ni je. Turnai Maut 2. 1 kita dah baca and sangat best. Tapi dia memang tergantung lah, so kita beli yang 2. Akan ku baca ini. Expensive guys, that one. Oh ya, No, ini 45. Tapi dapat 10%. Tak tahulah. Okay, nah ni buku kau. Cerita. Okay, ni novel Indah by Loli Snow. Semua orang yang baca Wattpad kenal penulis ni. Buku ni dah pernah ada dekat Wattpad tapi dah lama lah, so dia jadi novel. Saya dah lupa dah cerita dia pasal apa. Kita baca. Tapi bila baca sinopsis dia sebut saja, saya benci lelaki. Macam tak pernah baca. Aku pernah baca. Tapi aku rasa kita pernah baca. Aku pernah baca. Korang kot yang sempat baca, aku tak sempat baca. Aku baca separuh je ingat aku ada. rasa. Aku tengok dah tinggal 6 bab. Tapi kita orang memang percaya Loli Snow, so that's why kita orang beli. We love you Loli Snow. Dekat karya seni, saya beli novel yang
Orang kata tengah hangat di pasaran. Saya tak tahu tapi saya membeli ya. Dia punya FYP akan memang penuh. So, Bukan kat FYP weh, dekat thread. tak Aku tengok dekat thread. Sebab aku search kot PBKL. So dia keluar. Sabarina is the real FOMO guys. Saya sangat-sangat FOMO. Okay. First, date to marry ni langsung aku tak tahu apa-apa, aku main beli je. Tapi kita orang baca jugalah sinopsis tadi. Okay lah. Not bad lah. Nama pun sedap. Apa nama dia? Jasmine. Oh, dia lah Jasmine tu ya. Apa tu? Oh, by the way kita orang jumpa Jasmine dengan Ana Joplin. dia promote cerita. Nanti saya masukkan tet. Lepas tu ni lagi satu Rehan Mahta punya novel. Apa tajuk dia? Apa tajuk dia? The Unwanted Husband. Terbalik lah kira. The Unwanted The Husband. Unwanted Mari Husband. saya tengok harga dia berapa. Lepas tu kan korang, sekarang ni memang trend cover buku yang macam ni like Cinderella punya vibe tau. Kita orang juga yang ketinggalan sebab kita orang baru perasan tadi after everything macam cover Kebanyakan semua novel yang latest semua macam ni. Kalau dulu kan novel cover kan Macam colourful. Ini pun dah macam Macam ni lah. Ni macam novel lama juga lah. Ni sekarang mesti ada header tau. Mesti ada header macam ni. Lepas tu font dia macam Harry Potter kira kata. Yes. Harry Potter punya tulisan. Memang macam tu ke? Dua novel ni okey lah RM47. Okay. Lagi satu. Ni nak punya. Semua saya punya ni. namanya. Ini saya suka Ryan Diandra. Saya suka Sopi. penulis dia. Saya baca dia punya Wattpad pula ebook. Ebook dia pasal The Greatest Series tu. Walaupun dia tak ada kena-mengena tapi sebabkan penulisan dia okey, so saya nak beli novel ni. Ya. Jadinya saya akan baca malam ni juga. Tak tidur. Yang ebook tu dah habis Okay. Saya dah baca The Greatest Revenge, The Greatest Destiny. Lepas tu yang Marriage Secret Ada Yang tu dia time tu dalam Wattpad lagi. Sekarang dah jadi semua novel, dah so habis dah dah. tak ada. Semua dia dah jadikan ebook. Buku ni last tinggal satu. Sumpah Tinggal satu Mungkin untuk hari ni lah. mungkin So korang lah. datang after ni saja. Tidak, aku nangis. Aku sanggup naik atas balik cari dia punya publisher. Kita orang datang hari ni bukan hari Isnin sebab nak yang ni So habis tadi memang Sabrina melutut orang tu. Keluarkan juga. Lepas tu book cafe ni bagi ni lah free gift. Free gift kipas. Boleh bagi stadium. Dah keluar duit. Satu, dua. Dah muka aku tak nampak. Nurul. Keti sikit ke? Okey. Satu, dua, tiga. Semoga 1 million view. Amin. 1 million. 1,000. 1,000 dulu. Kamu nampak. Tak jumpa makan lagi. Makan dulu ke? Lepas ni nak makan dulu ke nak thrift dulu? Makan dulu. Dia dah lapar so kita pergi Kau makan. dah cakap apa tadi? Tahu lah dia. Oh. Okay. Okay dah. Tapi tak tahu nak pergi makan mana lagi. Dia nak thrift dekat Sungai Wang tu ada ni ke? Tak best lah. Boleh cari kedai jauh sikit. Apa? I don't know. Aku dah cakap aku nak apa. So korang kalau setuju jom. Kalau tak nak apa cadangan yang lain? Kira mesti nak makan nasi. And gepuk. Tak ada perut aku dah penat dah dengan yang gepuk. Okay, lepas tu makan apa? Bila kau nak baca Indah ni nak? Indah tak tahu lagi. Kau nak baca dulu. Aku nak baca Buku Ryan Diandra. PBKL yang tahun lepas pun I tak buka kertas dia lagi. Plastik dia Sama. lagi. Ini dah balik baru. Novel kat aku ada apa yang tahun lepas? Dekat aku buku cerita Ni timbunan dia, hantu timbunan. tau. Aku satu pun tak habis lagi. Aku nak ambil gambar, Letak kat atas tu jap. Aku nak letak kat itu. Where is my phone? Ni ada lagi satu. Yang suruh naik. Suruh naik pula. Okay, 1, 2. Oh my god. Dah. Tapi kalau keluar tak boleh sebab dia Ambil je lah. Ambil sikit-sikit. Lembang kan? Lagi hari tu kita ambil potato noodle rasanya. Mana potato noodle? Ni mangkuk saya dan Syakira. Ni mangkuk Jiha and Sabrina. Ni yang meriah-meriah dan aneh-aneh ni tahu lah siapa kan? Tahu kan? Tahu je. Nak pilih. Satu potato. I think mine 23. I see.
pergilah bath dekat Sungai Weng. RM30 per bath. Ina, macam ni tunjuk kuku. Ya, kuku dia orang menyala daripada 100 meter. Datang ke Sungai Weng ada kedai RM20 je bath. Mula-mula disappointed and then happy. Okay. Disappointed, happy, angry, sad. Tahu? Ayat dia, kau kentut Okay, we start with the disappointed dulu lah. Disappointed. Siapa dulu? Aku Ajiah. Disappointed, kecewa. Kau kentut Kira. Aku tak tahu. Kecewa. Tak dulu kalau kau dulu Ana. Kau kentut Kira lah. Kau kentut Kau kentut Happy ya. Happy. Ada ke orang kentut kita happy? Kau kentut Weh, kau kentut Kenapa aku? Allah Akbar. Weh, kau kentut Weh, kau kentut Angry, marah. Weh, kau kentut Kecil anjay. Aku marah. Kau kentut tinggal lewat dekat aku. Kenapa aku ni? Aku nak mengamuk. Astagfirullahaladzim. Marah. Aku risau kat luar aku. Oi, kau kentut Youngster in lowercase. Aku buat nada aku tadi Kau kentut Diorang dah dengar dah tadi. Last sarkastik kau. Oh ya, sarkastik. Sarkastik. Kau nah. Ya. Pakai mic kan? Kau kentut Ina. Kau kentut Nama kentut Kau kentut kan? Lepas tu apa set? Ya, dah 4 je. Ayat lain. Ayat lain lah weh. So tak cakap. Okay guys, it's already 11:30 and I think it's the end for today lah. Okay. Kita jumpa di PBIKL akan datang. Alah. Tengoklah kalau ada novel best kita akan pergi lagi. Okay. Saya akan review dulu di dalam social media. Tapi aku nak bet satu. Sebelum tahun depan habiskan dulu buku-buku korang yang tak baca lagi deh tahun lepas tu. Tu tak janji. Dah tahu tak 2023 punya buku apa aku ada tak baca. Berhabuk Sofia Rose. yang tak dibuka. Sofia Rose nama dia? Sofia Rose punya buku. Dia bukan tak best sama orang. Jangan salah faham. Sebab kita orang yang reading Cuma Islam. kita orang tak buka je novel. So kita orang tak baca. Kalau nak kita orang review novel-novel yang kita orang beli, komen. Jangan lupa subscribe. Marah. Jangan lupa subscribe Marah. Dah. Sedih, kau happy, kau marah. Apa lagi dia? Set ke? Kau set lah. Jangan lupa subscribe saya. Apa tadi? Kau happy. Oh, jangan lupa subscribe.
Jangan lupa subscribe tau. Dia apa? Kau apa? Disappointed kot. Jangan lupa subscribe korang.